Adakah selawat kalau tidak ikhlas Allah terima juga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu soalan yang sangat dekat dengan kita, tapi jarang kita fikirkan secara mendalam. Kalau kita berselawat, tapi hati kita tak ikhlas, adakah selawat itu tetap diterima Allah? Soalan ni ditanya kepada Ustaz, dan jawapan yang diberi membuka mata tentang pentingnya ikhlas dalam amalan. Jom kita dengar dan ambil pengajaran bersama. Adakah selawat kalau tidak ikhlas Allah terima juga? Berlaku perselisihan ulama dalam masalah ini. Untuk keluar daripada perselisihan sebaiknya ikhlas. Jawapan Ustaz ni nampak ringkas, tapi sangat dalam maksud dia. Okey? Bila ikhlas, dua-dua pandangan mengatakan Allah terima. Ustaz bagi jalan keluar yang paling selamat. Keluar daripada khilaf, buat dengan ikhlas. Sebab bila kita ikhlas, dua-dua pandangan ulama setuju, Allah terima amalan tersebut. Okey? Sebab tu sebelum buat amal, ingat Allah sekejap. Ya Allah, mudah-mudahan ini ikhlas untukmu bukan kerana lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia membantu. Di situ kita nampak betapa pentingnya hati dalam beribadah. Selawat bukan sekadar di bibir, tapi hadir rasa cinta kepada Nabi. Kadang kita selawat sebab ikut orang, kadang sebab nak cukupkan zikir. Tapi cuba latih hati kita. Bayangkan kita sebut nama insan yang paling Allah cintai. Bila ikhlas hadir, selawat jadi hidup. Bukan sekadar lafaz, tapi bukti cinta. Jadi pengajaran besar daripada jawapan Ustaz ni, selawatlah walau macam mana keadaan kita. Tapi dalam masa yang sama, usahakan hadirkan ikhlas. Supaya amalan kita keluar daripada perselisihan dan lebih pasti diterima Allah.